Tuan pernah dengar cemeti tuan, cemeti kan orang zaman dekam dia guna panjang kita pegang pukul cemeti. Dulu ada setengah dia buat daripada ekor ikan pari pun ada tuan semua. Ada yang bola tali, ada yang buat macam-macam lah. Dan juga cemeti ni kalau zaman dulu untuk kita nak kalau orang tengah kena hukum dia gunakan cemeti. Itulah cemeti. Sekarang ini Ustaz akan consider semua hizib cemeti langit. Hizib cemeti langit itu semua ilmu ini adalah satu ilmu multifungsi yang mana boleh digunakan untuk pengasihan, kerezekian, pelarisan, perlindungan, pertahanan, semua boleh guna. Dia punya tuan semua dia mempunyai fungsi-fungsi. Kalau untuk pengasihan fungsi ni, kalau untuk ni macam dia banyak fungsi yang mana menyebabkan boleh anda boleh gunalah mengikutkan kehendak anda semua, insyaAllah. Jadi hizib cemeti langit ni memang kena, kalau kita tengok cemeti memang kalau kena kepada sasaran yang kena memang menggelupur semua. Kalau boleh kulit terkoyak kalau kena. Begitu dengan hizib cemeti langit ni. Kenapa dipanggil langit? Sebab apa? Sebab kehebatan amalan Ta'ala. Amalannya yang maksudnya kita mohon pada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala tu disebut langit ni, kita nampakkan kekuasaan Allah SWT. Jadi cemeti langit ni bukan setakat saja untuk pengasihan, untuk pertahanan pun boleh. Kalau orang santau anda, orang nak pukul anda cara zahir, orang nak pukul anda cara orang hantar cara batin, nak santau, nak santet, nak tenung apa semua, semuanya akan terhilang. Kan kalau anda amalan cemeti langit ni, anda pergi kedai orang yang tak laku, insya-Allah laku. Ini tak pernah berlaku, pernah banyak kali berlaku. Satu hari tu Ustaz pergi ke Melaka. Pergi Melaka semua, ada nak makan rasa lah, nak makan di Melaka sebut kalau tak makan asam pedas ni tak kisahlah. Tengok ada banyak kedai. Kedai tu ada satu kedai tu kosong, tak ada orang tu. Yang kelalang beratus sampai beratus. Ustaz pun beritahu, Ustaz jom kita balik kedai ni, kesian lah kita lama tak sedap Ustaz. Mungkin sedap tapi orang tak kenal dia. Kan kita pun masuk. Tuan-tuan, Ustaz masuk order, duduk nak makan tu, sebuah kereta datang, last sekali beratus juga. Ini menunjukkan semua kehebatan cemeti langit ni. Kalau kita berada di tempat yang keras, yang keras, benda itu akan mati. Kalau kita pergi tempat yang orang tak laku, tak laris, tuan-tuan akan menarik pelanggan-pelanggan. Jadi kita dapat membantu orang lain, insyaAllah. Jadi kalau anda nak, jumpa Ustaz pada 28 bulan 7 ni. 28 bulan 7, itu hari Selasa jam 9 malam dalam hizib cemeti langit. Tengoklah kehebatan amalan tersebut, anda baru anda tahu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.